Ingatkan perempuan je pakai beg, lelaki pun kena pakai beg juga. Beg ni dia datang dengan 3 jenis color pilihan. Yang color aku pilih ni color putih. Tapi tengoklah tu, nampak dah start kotor-kotor. Memang betul-betul aku pakai beg ni. Memandangkan aku dah banyak dah beg color hitam, jadi aku pun dapatlah beg color putih. Tapi aduh, cepat kotor lah pula. Tak apa, nanti kita basuh geng. So beg ni dia datang sekali dengan tali yang macam ni. Untuk bahagian tali atas ni dia ada satu padding tau. Jadi bila kita galas beg, bahagian padding ni dia akan support weight untuk beg ni. Jangan risau, dekat beg ni dia ada safety tau. Safety lock dia macam ni. Kalau kita buka ni, tarik ni baru kita boleh buka ni. Ini tak boleh tarik je tau. Sebab ada yang ni kena buka dulu baru boleh tarik. So dia more safety lah. Untuk bahagian dalam kompartmen ni pula, untuk yang ini dia pakai magnet. Bila kita letak macam tu, dia akan terus melekat lah. Dekat bahagian depan ni dia ada satu besi sepatutnya, tapi hilang dah bila aku bawa atas motor. Dah tak tahu dah kat mana dia hilang. Dekat bahagian dalam ni dia ada zip tau. So kalau kita bawa atas motor pun jangan risaulah, barang-barang akan insyaAllah akan selamat. So dekat bahagian dalam ni dia ada satu kompartmen dekat sini. Yang ini dia ada macam satu span lah. Yang ini untuk kita letak ada, kalau kata ada kamera ataupun benda-benda yang berharga lah. Okey, tak nak calar, dia letak dalam ni. So dekat sini ada satu kompartmen besar. Dekat bahagian dalam kompartmen besar ni pun ada lagi kompartmen. Satu dekat sini, satu lagi kompartmen berzip. Yang ni untuk simpan wallet ataupun kad-kad boleh letak dekat sini lah. Untuk kompartmen dekat bahagian depan ni pun agak besar juga. Yang ini selalunya aku akan letak barang-barang macam kunci, kad and so on dekat bahagian depan ni supaya senang untuk kita akses. Kat dalam ni juga dia ada bagi ruang untuk cucuk kabel. Kabel ni boleh masuk dekat bahagian sini. Kita boleh letak power bank dekat area sini. Ini power bank, so kita letak bahagian sini, connect dengan sini. Nampak dia ada satu port USB Type C. Oh, dia ada bagi sekali dengan ini kabel Type C ni kita cucuk dekat sini. Alright, so dah boleh charge phone dekat dalam beg. Bukan itu saja, dekat kompartmen luar ni pun ada kompartmen yang berzip. Yang ni macam hidden pocket lah macam tu. Yang ini kalau kata kita travel ke luar negara, kita letak pasport apa semua dekat bahagian sini supaya orang tak senang untuk akses. So yang mana geng-geng bawa barang banyak tu, aku suggestkan untuk apa dapatkan satu cross bag ni dekat TikTok Shop. Harga dia tak mahal pun geng. So kat mana dapatkan bag ni, aku sediakan link dekat bawah. Harga dia murah je geng. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye, ciao.